Ni dia. Yang ni Grand Villa. Ini Grand Villa. Toyota punya Grand Villa. Dalam dia ni, Masya Allah. Ya. Luas tu. Ni Grand Villa ni. Saya dah modify, tukar ni. Tukar tu, letak controller. Apa lagi? Tengok saya dari dalam ni saya masuk terus. So kalau lepas driving ni, boleh terus masuk ke dalam. Ya. Sini boleh duduk orang. Sini boleh duduk. Kat atas ni nampak. Boleh tidur lagi. Ni kalau budak ni tidur 3-4 orang ni boleh tidur. Kalau budak 4, 5, 6 tahun boleh tidur. Aircon sejuk. Ya. Cuma yang ni beza dia. Yang ni beza. Ni ada tangga dia. Beza dia. Yang ni waktu jalan boleh pakai macam ni. Tapi kalau bila nak tidur tu dah parking tu, belakang tu nampak. Yang tu semua tu boleh letak kat sini. Boleh letak sini. Ni ada meja ni. Ada meja. Ni meja dia. Boleh pacak. So yang ni, belakang ni ada satu katil super single. Kalau seorang dewasa dengan kanak-kanak, cantik lah. Ni kiranya dalam 6 orang boleh lah. Ada dapur. Toilet. Masya Allah. Yang ni Grand Villa. Ini Grand Villa. Unit saya yang paling, nak kata paling besar, tapi yang paling powerful lah sebab 3.4. Yang ni petrol. Cun tak?